Lan. Kau tengok ni, fresh dari ladang ni Lan. Manifesto baru ni, 10 komitmen padu ni, 30,000 peluang pekerjaan, 20,000 rumah mampu milik. Ini baru namanya Hala 7 2045. Man. Aku nak tanya kau satu benda ni. Serius. Apa dia? Kau jangan cakap kau tak teruja pula tengok nombor-nombor ni. Kau kena teruja Lan. Kau dengan bini kau, Haznah, masa kau mengorak dia dulu, kau ada janji apa-apa tak kat dia? Ni dah kenapa pula masuk bab Maznah pula ni? Cakap je. Mestilah ada. Aku janji nak bawa dia tengok World Cup kat overseas. Nak beli ke rumah banglo kat PD. Nak hantar anak sunat dekat London. Okey, sekarang kau dah kahwin 10 tahun kan? Tapi kau tak pernah bagi tahu aku pun kau punya banglo kat mana? Lalu baru 10 tahun. Banglo kena 20 tahun nak usahakan. World Cup dah 2 kali kau tengok dengan aku kat mamak je. 2030 kan ada lagi. Lalu sakut lu. Lepas tu anak kau sunat dekat mana hari tu? Alah, anak nombor 2 nanti barulah sunat dekat London. Kecoh lah. Maknanya janji kau tak tunai lah dah 10 tahun ni. Kan? Iyalah. Kau masih lagi jiran aku dekat apartmen Melo tu. Apartmen 4 tingkat tu yang tak ada lift tu. Tengok bola pun dengan aku kat mamak. Anak kau sunat dekat Klinik Dr. Akmal. Kan? Yang kau sibuk dengan keluarga aku ni dah kenapa? At least bini aku happy lah dengan janji aku sebelum kahwin dengan aku dulu. Dengarlah dulu. Aku nak bagi kau contoh ni. Contoh apa? Okay, sekarang bayangkan benda ni takkan jadilah. Ni contoh je. Okay, kau jangan marah tau. Okey, cepat. Cakap apa dia? Contoh je. Maznah tak puas hati kau tak tunaikan janji kau. Okay, jiran yang duduk dekat banglo dekat sebelah apartmen kita tu, si Mutalib jurutera tu, tiba-tiba baik dengan bini kau. Ni contoh je, bukan betul contoh Dia tak jadilah kan. Maznah okey kan dengan kau walaupun kau capati dengan janji kau, dia okey kan? Dia okey je. Alhamdulillah lah. Dah lah, kesal air mata kau tu. Ni contoh situasi je. Contoh Maznah dah tak nak kau. Dia sayang aku lagi lah. Kau ni contoh. Okay, lepas tu kau nak pujuk dia. Kau bagi dia satu buku tawaran baru. Manifesto Suami Kekal Harapan. Aku tak kau buat macam tu. Aku takkan buat macam tu. Aku tahu. Kau jangan terjerumus dekat imajinasi kau lah. Ni contoh je. Okay. Dalam buku tu kau tulis komitmen 1, mengumpul simpanan sebanyak 200,000 untuk World Cup 2030 dan 2034. Komitmen 2, membina 2 unit rumah banglo menjerang 2045. Komitmen 3, menambah 2 lagi cahaya mata untuk ikatan di Manchester. Apa agak-agak respon Maznah? Mestilah dia terharu sebab aku ada perancangan masa depan. Kalau saya jadi Maznah, saya ambil kuali, saya ketuk kepala suami saya tu. Yang lama tak buat nak janji yang baru pula. Weh, kau siapa? Jangan cuci tengah boleh tak? Tak ada lah. Apa sebab sekarang baru nak janji? Kak. Masa dapat kad nikah 10 tahun lepas tu, dia tidur ke apa? Dasar lelaki tak sedoli. Pindahlah kak. Tak tahu cerita jangan nak menyampuk lah. Lelaki susah Kak, untuk diri. sabar kak, sabar. Ni saya tengah nasihat dia ni. Nasihatkan dia. Saya tengah nasihatkan dia. Nasihatkan dia dulu. Nasihatkan aku pula. Lan, kau tak boleh nak bandingkan politik dengan rumah tangga Lan. Negeri ni kompleks. Kau kena faham 30,000 kerja berpendapatan tinggi itu bukan suka-suka petik daripada langit tau. Itu perancangan berfasa. Kita kena menang PRN dulu, dapat mandat baru boleh buka peruntukan bajet baru. Kau faham tak? Itu pun satu lagi formula magic diorang tau. Magic macam mana? Kena menang dulu baru boleh capai angka tu. Maknanya nombor-nombor tu dah jadi tebusan. Kau tahu tak? Kalau korang undi aku bagi korang 30,000 peluang pekerjaan. Kalau korang tak undi aku bawa balik peluang pekerjaan ni, aku simpan bawah bantal. Macam tu. Bukan tebusan lah. Tu prosedur undang-undang. Masa belum bentuk kerajaan sekarang ni, mana boleh luluskan projek mega. Kena ada mandat baru boleh luluskan projek. Satu penggal lepas kan, 4 tahun 3 tahun ke belakang ni, dia orang bukan kerajaan sementara tau. Dia orang kerajaan betul. Dia orang ada kuasa eksekutif, ada kunci perbendaraan negeri, ada jentera, ada pegawai daerah. Masa ada semua kuasa tu, patut 30,000 tu dah buat dah sebelum PRN ni. Kenapa masa nak PRN ni baru nak bentang plan berpuluh-puluh tahun akan datang? Tapi at least dia orang ada visi. Daripada parti sebelah sana manifesto pun tak nampak bayang lagi. Janji dia orang ni at least realistik lah untuk masa depan negara ni. Okey, memang realistik lah, boleh capai lah kan? Kira dia orang dah belajar lah daripada kesilapan dulu kan.
Janji mengarut-ngarut sampai tak ada nak tunai kan. Jadi itulah pengundi sekarang ni bukan macam dulu man. Kalau dulu kau tabur angka 20,000 unit rumah tu, semua orang berdiri atas kerusi tepuk tangan terang-terangan, tahu tak? Kalau sekarang ni diorang akan tanya, daripada 20,000 unit tu yang kau janji tu, berapa unit yang kau dah dapat kunci? Berapa unit pula yang baru rata tanah? Berapa unit yang masih dalam mimpi kau? Alah kau ni, takkan tak ada langsung yang kau nampak elok. Kerajaan yang ada ni kan setengah stabil. Stabil? Stabil lah. Stabil lah bendanya. Dekat pusat kawan, dekat negeri lawan. Kau ingat tak efek dekat perkahwinan diorang ke? Orang profesional lah, relax lah. Walaupun kau kawan baik aku, tapi kalau aku dengar kau burukkan bapak aku masa pemilihan AJK masjid nanti, kau ingat aku boleh senyum lagi kat engkau ke? Senyum je lah. Aku tak cakap semuanya tak elok. Tapi kau bayangkan, kau pergi kedai makan, kau ada nasi goreng ayam. Nasi sampai dulu, ayam tak sampai. Sejam kau tunggu. Kan, nasi pun dah sejuk. Lepas tu tukang masak tu datang kat meja kau. Dia cakap kalau kau boleh tunggu lagi sejam, dia nak bagi kau 3 pinggan nasi ayam sebelum 2045. Kau nak stay ke atau kau nak baling pinggan? Tapi takkanlah kita nak tukar kedai terus. Kedai sebelah tu entah lagi teruk dia punya masakan dia ke apa ke kan. Itu isu lain lah. Isu lain apa? Itu hal lain. Kedai sebelah teruk ke tak, itu cerita lain. Sekarang ni isunya kedai nasi goreng ayam yang kau tengah duduk ni. Dia tengah buat lawak jenaka dengan kau tau. Dia ingat pelanggan ni tak kerti nak mengira. Nombor-nombor 20,000, 30,000 tu sepatutnya dah jadi report card yang diorang dah tampal dekat dinding sebelum PRN lagi. Nah tengok, kami dah buat dah 25,000 peluang pekerjaan, 30,000 unit rumah. Tak ada perkataan menambah baik dekat manifesto. Terus guna perkataan mengekalkan, bermakna kau dah tunaikan janji. Dan kau akan kekalkan momentum tu akan datang. Kalau sedap bila dengar, ini tak adalah report card kosong. Kau suruh orang nak sokong kau pula. Jadi kau tak nak undi lah ni nanti? Aku tak cakap aku tak nak undi. Kan aku cuma cakap kita ni jangan telan bulat-bulat janji-janji orang politik ni. Orang nak tengok bukti apa yang dah dibuat, bukan janji apa yang akan dibuat kalau menang. Demokrasi ni bukan urusan bagi balasan undi baru kau buat kerja. Bukan macam tu. Kita bayar cukai hari-hari tau. Beli barang kena SST. Diorang pun kena kerja buat hari-hari 9 to 5. Bukan sarapan pukul 9, start kerja pukul 10, habis rehat tengah hari pukul 2, habis kerja pukul 4, punch card pukul 5. Tu yang urusan rakyat jadi lembab tu. Bukan 5 tahun sekali masa musim pacak bendera macam sekarang. Okey. Letih lah sembangan kau ni. Semua benda kau benar sampai ke tulang kan? Mestilah. Kalau semua orang pak angguk macam kau, menteri kuat tidur kat dewan pun, kau puji dia ada visi masa depan. Kahwin hari ni, esok tengok World Cup. Lelaki semua sama je. Kau apa hal lah? Apa hal? Kak, saya dah sound dia kak. Dia dah insaf kak? Dah insaf kak? Dia dah okey kak, dia dah okey. Macam okey je. Bila masa aku insaf?